Hai semua, selamat datang ke episod khas podcast kami. Pada hari ini kami ingin membawa anda menyelami dunia isukan, terutamanya kejohanan yang sedang menjadi tumpuan ramai, iaitu Valorant Champions Tour 2024 atau lebih dikenali sebagai VCT 2024. Saya Nur Hamzah dan saya tidak bersendirian hari ini. Bersama saya ada 3 lagi rakan yang akan berkongsi pandangan serta perbincangan menarik berkaitan kejohanan antarabangsa ini. Jika anda seorang peminat isukan yang gemar mengkaji strategi permainan atau ingin tahu bagaimana sesuatu acara global dianjurkan, anda sememangnya berada di tempat yang tepat. Sepanjang episod ini kami akan menyentuh pelbagai aspek seperti maklumat teknikal, format kejohanan, strategi pasukan, isu etika dan juga pengurusan kejohanan secara keseluruhan. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh dalam topik strategi dan perbincangan etika, saya ingin menjemput Syafiq untuk berkongsi terlebih dahulu tentang aspek teknikal serta format kejohanan VCT 2024. Silakan Syafiq. Terima kasih kepada Hamizah. Okey, baiklah. Untuk kejohanan besar seperti Valorant Champions Tour 2024 ataupun VCT 2024, aspek teknikal memang sangat dititik beratkan. Riot Games menyediakan peralatan yang bertaraf sangat profesional seperti PC gaming yang mempunyai spesifikasi yang tinggi, monitor 240Hz dan juga sambungan internet yang stabil melalui LAN server. Ini adalah untuk memastikan pengalaman permainan adil dan tiada sembarang gangguan teknikal. Dari segi format kejohanannya pula, ia dimulakan dengan kelaikan mengikut rantau. Yang pertama, ada peringkat kumpulan. Selepas tu kepada peringkat playoff dan juga akhir sekali adalah grand final yang dilangsungkan secara langsung di Los Angeles. Setiap perlawanan formatnya sama ada best of 3 ataupun best of 5, bergantung pada peringkat. Semua ini memang nampak teknikal, tapi yang menjadikan Valorant Champions Tour ini unik ialah cara ia diuruskan. Jadi saya serahkan kepada Afdalia untuk huraikan lebih lanjut tentang pengurusan dan strategi pasukan. Okey, terima kasih Syafiq. Dari segi pengurusan, saya memang kagum dengan Riot lah. Mereka ni sangat teliti dari uruskan logistik pemain, tempat pertandingan, jadual perlawanan sampailah ke siaran langsung yang memang orang kata memang berkualiti, memang tip-top orang kata. Okey, tapi yang paling seronok tengok lah sebenarnya strategi pasukan. Contoh macam Fnatic dengan Paper Rex. Gaya permainan dua-dua ni beza tau. Macam Fnatic suka kawal kawasan, main sabar macam tu kan. Tapi Paper Rex pula jenis agresif, terus tekan daripada awal. Pemilihan ejen pun bukan main pilih je, ia ikut pada peta dan strategi lawan. Contoh macam map Icebox, biasanya Viper jadi pilihan sebab dia boleh kawal kawasan. Kalau macam main kat Bin, ramai orang guna Omen sebab dia fleksibel dan boleh teleport. Kira macam sesuai untuk buat surprise macam tu kan. Semua ni dia tak akan jadi tiba-tiba. Hasil dan latihan yang konsisten dan komunikasi pasukan yang memang padu masa perlawanan lah. Tapi walaupun nampak seronok, ada juga peraturan dan etika yang pemain profesional kena ikut. Okey, mungkin Fakihah, mungkin awak boleh sambung sikit pasal tu. Ya, betul tak Afdalia? Dunia isukan ni kini semakin profesional kan? Jadi, bukan setakat kemahiran permainan yang penting, tapi etika dan disiplin pemain juga penting sangat kan? Riot Games juga mempunyai kod tingkah laku yang ketat. Pemain dilarang menggunakan cheat, bersikap toksik atau melanggar undang-undang permainan. Sekiranya berlaku pelanggaran, mereka boleh dikenakan amaran, pengantungan atau dilarang menyertai kejohanan secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahawa isukan bukan lagi hobi semata-mata, tapi kerjaya yang memerlukan tanggungjawab. Jadi, kesimpulannya, VCT 2024 ni bukan saja tentang siapa menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana industri isukan ini diurus dengan profesional dan beretika.
Okey, terima kasih kerana mendengar podcast kami. Kalau anda berminat dengan kandungan seperti ini, jangan lupa untuk kongsikan dan terus sokong isukan tempatan dan antarabangsa.